Simpanan pertama yang wajib anda buat bukanlah simpanan untuk persaraan, tetapi simpanan kecemasan. Menurut pakar kewangan, anda perlu ada 3 hingga 6 bulan pendapatan sebagai simpanan kecemasan. Bagi yang masih belum ada simpanan kecemasan atas sebab susah untuk menabung ataupun simpanan mudah bocor, anda boleh tonton video ini sampai habis. Safe untuk rujukan anda kerana saya ingin kongsikan cara kira simpanan kecemasan dalam bentuk gram emas seperti ini. Let's say lah, katakanlah gaji anda adalah 1,500 sebulan. Bermakna anda perlu ada sekurang-kurangnya 4,500 sebagai simpanan kecemasan. Harga emas hari ini sekitar RM542 segram. 4,500 bagi 542 akan dapat sekitar 8 gram emas, betul tak? Anda boleh letakkan matlamat untuk kumpul 2 keping 1 dinar yang total beratnya sekitar 8.5 gram emas dan jadikan ia sebagai simpanan wajib anda yang pertama. Jadi mari kita kira untuk yang bergaji sekitar RM5,000. 3 bulan pendapatan adalah sekitar RM15,000, betul tak? Jadi RM15,000 bahagi dengan RM542 segram akan dapat sekitar 28 gram emas. Jadi anda boleh pilih untuk simpan 3 keping gold bar 10 gram. Tuan semua, simpanan kecemasan ni bukanlah wang simpanan untuk bayar kereta rosak atau bayaran rawatan kesihatan bila sakit. Tidak. Tapi ianya adalah untuk masa di mana anda kehilangan sumber pendapatan akibat contoh dibuang kerja ataupun syarikat tutup. Jadi simpanan kecemasan inilah yang memberi peluang kepada anda untuk bertahan dari sudut kewangan sementara anda dapatkan kerja ataupun sumber pendapatan yang baru. Selain simpanan kecemasan, anda juga perlu ada tabung untuk belanja hangus, yang mana ia adalah simpanan untuk repair kereta rosak ataupun perlukan duit untuk belanja perubatan. Di Public Gold, anda sebenarnya boleh menyimpan serendah RM100 je dalam akaun gap ataupun gold accumulation program. Program emas dalam akaun anda boleh keluarkan emas tersebut untuk simpanan anda sendiri di rumah. Bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk 4 langkah daftar akaun Public Gold. Saya sendiri akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.